Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di channel Encik Nelayan. Okey, kali ni saya nak kongsikan teknik pembajaan supaya pokok kita berbuah tidak mengikut musim. Okey, macam mana kaedah yang saya gunakan sebelum ni dekat kebun saya. Tengok . Okey, dekat depan saya ni ada dua jenis baja sama brands, cuma dia punya perlainan dia punya NPK dia, tengok . Okey, kat sini baja ni Traposcar. Ni baja hijau dan ini baja biru. Okey, baja hijau ni untuk baja subuh dan yang baja biru ni untuk baja buah. Okey Okey, masa bila kita nak isi baja buah, masa bila kita nak isi baja subuh. Okey. Saya bagi perumpamaan, okey . Kalau pokok kita tak isi baja, memang pokok kita berbuah dia sedikit ataupun dia tak cantik ataupun dia tak tebal. Okey. Okey. Bulan 10. Sekarang ni bulan 10, tuan-tuan boleh isi baja subuh. Dan bulan 11 tuan-tuan boleh isi baja buah ni . Okey. 12, 12, 17. Tak kira lah tuan-tuan nak guna baja jenis apa sekalipun, pastikan dia punya K dia tinggi. Okey, 17 ataupun boleh guna 22, 24, 30 pun boleh. Kalau tuan-tuan ada bajet lebih, tuan-tuan boleh guna baja Novatec Premium. Okey . Baja Novatec Premium, bukan baja Novatec Supreme. Jangan silap tu . Okey. Untuk baja subuh ni, kalau pokok usia 5 ataupun 6 tahun, tuan-tuan boleh guna 1 kilo satu pokok. Sama juga yang ni, pokok 5 tahun, 6 tahun boleh guna 1 kilo. Ataupun satu pecedok ni tuan-tuan boleh timbang . Okay. Saya nak ingatkan tuan-tuan, jangan amalkan isi baja macam ni. Ataupun isi baja pegang macam ni, tabur. Tuan-tuan tak dapat sukatan yang betul . Ada pokok yang kurang, ada pokok yang lebih. Kadang-kadang tu tuan-tuan tak perasan. Pokok tu rimbun, mungkin kanopi dia luas, tuan-tuan isi sampai 3-4 kilo. Tuan-tuan tak perasan . Tapi kalau kita guna bekas penimbang, bekas yang kita sukat, contoh macam ni, 1,5 kilo penuh, ataupun ada label kat sini 1 kilo, tuan-tuan boleh guna, isi macam ni, tabur. Ngam-ngam, tak lebih tak kurang. Itu adalah yang terbaik. Pastikan tuan-tuan guna bekas untuk sukatan yang betul. Okey. Okey, tadi bulan 10 isi baja subuh, bulan 11 isi baja buah. Okey, bulan 12 kita nak isi baja apa? Bulan 12 tambah sekali lagi baja buah. Okey. Maksudnya baja subuh sekali, baja buah 2 kali. Okey, bulan 1 stop. Bulan 1 jangan isi baja. Sebab bulan 2 kemungkinan akan keluar bunga. Masa keluar bunga tu jangan isi baja. Biarkan dia macam tu je. Kalau nak support dengan foliar tak ada hal. Okey. Mantap.